Satu barang. Satu barang. Cakap nak beli untuk cermin. Satu genggam. Dia tengok apa yang beli. Jom. Tengok. So, actually Ina nak beli yang untuk phone holder tapi tak jumpa. Tapi jumpa yang ni. Mula nampak ni. Okay, Ina beli aiskrim. Yang ni satu barang juga? Satu barang juga. So, dah nampak ni. So, yang ni phone holder. Tapi dia bukan yang macam lama kita beli tu. Tapi tak tahulah okey ke tidak. Faham tak? Try dulu. Yang kepit ke ni? Dia main kepit-kepit. So, kepit mana? dia boleh kepit dekat ni. Nampak? So, dah boleh pusing-pusing. Boleh kepit dekat sini. Tengok. Boleh kepit dekat sini. Tengok ni, tengoklah. Ingat. Tak ada tempat nak kepit kan? Kepit kat sini. Lepas tu, terbalik. Tak boleh. Sini. Ya. Ni kan boleh cabut. Boleh kepit. Nampak? So boleh kepit dekat sini. Tak boleh nak adjust lah. Macam tu lah. Boleh lah, buat hati lah. Boleh lah. Ataupun kepit daripada depan. Daripada depan. Macam tu. Nampak? Alah, salah. Kalau pasang dia jadi macam ni. Salah. Tada. Boleh lah. Okay. Alright. Rasa boleh adjust. Macam ni ke. Lepas tu boleh adjust guna dia punya ni juga. Kan? Nampak? Okay. So, lepas ni nak ada beli yang ni. Yang ni in case benda ni nak tak kerti nak guna. Kan? Kan guna benda ni je lah. Macam tu. Dia boleh pusing macam ni bang. Boleh pusing macam ni. Okay, abai kan. So, dia ada warna hitam dengan putih. Tapi Ina jadi tak suka buka. So, macam Ina redor je apa yang Ina akan dapat. Warna hitam. Tak expect dah pun. Cara. So, yang ni macam yang ada dekat jual dekat TikTok. Okay, kat TikTok. So, yang ni kau buka benda ni. Lepas tu ni kau papkan dia. Sekejap Ina boleh tengok video. Sekejap. Kau papkan dia. Sekejap, macam mana ni? Macam ni kan? Macam ni. So, maksudnya macam ni. Okay. Yang ni kat atas. Okay. Kau papkan dia kat situ. Lepas tu papkan. Tegak. Sakit. Look at that. Dia ni kalau guna yang sekejap. Boleh pusing ni. Pusing. Okay. Ini tak ada magnet. Sekejap dia ada bagi magnet. Dia ada bagi magnet guys. Ya, tapi yang pakai cover. Okay, Ina dah letak magnet. Sekejap. Okay, Ina dah letak magnet. Dia dah stay. Sini lah. Dah boleh. Kuat je. Okey je lah. Tu boleh adjust. Macam tu. Ini boleh simpan. Okay. So, nak guna sini boleh, nak guna atas boleh. And then, sekejap Nak jumpa ni. Semalam nak pergi mandi-manda. Lepas tu kat sana jual satu ni RM29. And then kan Ina jumpa kat sini yang comel. Nampak? Nampak? Comel gila. And then Ina beli dua. Kurang benda ni RM2.60 kurang. Comelnya. Ina tak boleh lah. Geram lah. Cerah. Sekejap. Cerah. So, ni korang masuk kan korang punya phone kat dalam. And then korang boleh tangkap gambar dalam air. And then dia juga bagi ni mana? Tali matching korang. Matching. Masukkan tali dekat dalam. Macam
Ina ada beli ni. Ni untuk Mak Ina. Mak Ina. Tadi ayah beli. Tengok ni, comel. Tapi ni kena letak bateri. Tapi tak ada bateri. Tapi ada. Tapi ya, Ina prefer bateri daripada charging sebenarnya. Payahlah. Yo, comel. Nak baru jumpa benda-benda ni dekat apa? Dekat Eco. So that is a new found yang Ina jumpa. So Ina sangat berpuas hati dengan semua barang yang Ina beli hari ni. And nanti kita jumpa lagi. Okay. Anyway, sebabkan Ina nak dah nak shoot kan, Ina tunjuk korang satu benda yang Ina suka sangat-sangat. Ni Sosi Sosi, Ina dah tak buatlah dengan dorang, but Ina still akan promote barang dorang sebab I like it so much. Okay, so ni adalah primer. Primer ni yang membuatkan muka korang hello. Okay, then nak padamkan filter side. So this is like my face without any filter. So korang tengok dia bagi muka Ina flawless macam pakai filter. Nampak? Okay, nampak? Okay, dia akan tutup korang punya pori-pori. And then dia juga akan buatkan korang punya kulit nampak lagi cerah. Nampak tak? Nampak tak? Macam tu je dah siap dah. Kalau korang malas nak make up, pakai ni je, tak payah pakai foundation. This one, tolong beli, recommended. Is RM14, RM14 je. And then berat dia 32 gram, which is banyak. Ina pernah beli satu brand daripada Ina tak ingat nama. Kalau Ina ingat, Ina letak kat sini. It's expensive. Buka. And it is expensive. And then is this one is better. And then Ina ada juga Dazzle Me. Okay, korang boleh nampak yang ni adalah lip serum. Okay, lip serum. Yang ni kalau korang nak bibir korang merah kembali, pakai ni. Pakai hari-hari. Belum tidur korang pakai, nak keluar korang pakai. Okay. And this one is dia punya lip tint korang. Okay. Nak ke sini ya. Dah. Lepas tu Ina juga ada mana nak ayam punya ni blusher. Tak ingat mana blusher Ina korang. I don't know where's my blusher. Apa yang siapa tu? Tak jumpa lah korang. Blusher. Tak ada. Tak bawa. Bawa apa? Tak ada. Yang warna pink tu. Oh, tak ada. Tak ada. Okay, and then kita endkan dengan kita punya Ice Lurkin Air Light Spray. Yang ni kalau korang cari spray yang tak menyakitkan hidung, korang cari yang ni. Okay, tengok dah habis dah. Ina dah dapat yang baru dah. Sebab Ina memang suka sangat-sangat. And then this one, korang boleh pakai dalam kereta. Sangat-sangat recommended korang. Okay, itu je video Ina. Bye, Assalamualaikum.